UMNO ni feudal party. Okay, betul. The top is the president is the king lah. So kebiasaannya bila orang bersuara kena, orang bersuara kena kan, berapa orang dah kena pecat dan kena buang apabila bersuara. So bila kita tegur, kena pecat, kena buang atas apa-apa alasan. So lepas itu dia discourage lah orang lain nak bersuara. Dan kebanyakan bukan kebanyakan, ada lah orang-orang dalam itu yang ada orang kata kekangan-kekangan masing-masing. Kan pergi lawan nanti kan kena buka itulah, buka inilah, sekat peluang rezeki dan sebagainya, macam itu. So sebab itu bila mereka bagi ucapan dalam dewan mereka, kata nak panggil balik ini semua-semua yang lama-lama ni semua kan. So sebab itu saya cakap, saya kata siapa yang nak balik ni? Nombor satu, sebab UMDAP now is in the worst situation than when I left. So masa saya, bukan when I left, when I dipecat lah. So masa saya dipecat kan, saya tengok saya dipecat 3 tahun lepas, 2 tahun setengah, 3 tahun lepas. So masa itu kalau dibanding dengan sekarang, situasi UMDAP ni lebih teruk daripada masa saya dipecat dulu. So siapa in the right mind nak masuk balik UMDAP ini bila situasi dia lebih teruk daripada dulu, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. So, sebab itu apabila Sesosok Agong Ashraf cakap, oi ramai orang nak masuk balik ni, itu pasal saya tanya wartawan telefon saya. Nombor satu, wartawan tu tanya, ada ke orang jemput saya nak pergi Perhimpunan Agong? Saya tak boleh cakap lah. Okey, jawapan dia ada. Tapi takkanlah saya nak cakap kan orang itu kena lagi. So saya tak mahu menyusahkan kawan-kawan kita. Tapi saya tak mau cakap lah. Tapi kalau dah tanya UMDAP of course lah tak nak jemput saya, sebab dia dah tahu apa jawapan dia. Sebab saya daripada awal dah bagi tahu. Saya dah bagi tahu selagi kan 2-3 kali saya cakap, selagi UMNO dengan UMDAP saya tak akan masuk. Sebab perjuangan kita tak compatible. And then UMDAP sekarang in the worst situation compared to when I left, so why would anybody nak ini? Sebab tu saya tanya balik wartawan tu, saya kata awak tanya balik lah Ashraf Wajdi, siapa ni, tunjuklah senarai siapa yang nak masuk balik ni. So jawapannya saya tak rasa ramai seperti betul dia kata ramai, siapa, pergilah tunjuk. Saya ingat kalau ada orang nak masuk, dia dah gembur-gembur kan dah. Betul tak? Oh, ini yang nak masuk adalah PPP yang nak masuk. PPP dah masuk. Saya ingat PPP tu apa dia kata, naikkan mic hutang madu ni, bukan, itu daripada YouTube. Saya punya ni tak ada mic. Yang PPP tu saya rasa taktikal juga. Sebab saya baca macam ni benar PPP tu. The day Zahid umum PPP masuk, the same orang kata dia buat kenyataan, dia kata masalah dengan MIC tu telah orang kata selesai. So kenapa pula dia buat statement pasal MIC bila PPP masuk? Nampak? So PPP, cerita PPP je lah. PPP nak masuk, why you orang kata cerita pasal MIC? Sebab kalau MIC keluar, PPP boleh ganti. Itu. Dan dia nak balance. Saya ingat dia nak check and balance MIC lah. Itu pandangan saya lah. Saya nampak begitu. So kalau PPP MIC keluar, PPP ada masuk balik. So ini dia punya pencaturan lah, saya tengok macam itu. Dan on pemimpin-pemimpin UMNO yang dia pecat, digantung, dibuang, saya tengok yang nak masuk balik Khairi Jamaluddin. Yang lain saya tak dengar cerita. Dia adalah menyebut sebelum itu, kata apa, Syahidan, Datuk Syahidan, Nur Musa. Syahidan dengan Nur Musa dah masuk PAS dah. Dia orang dapat sokongan Melayu. Dia tak mahu masuk UMDAP buat apa. Lepas tu Datuk Isyamuddin, mana ada ini. Kalau Datuk Seri Isyamuddin nak masuk, dia kena gantung kan. Dia kena gantung, bukan kena pecat. Dia masih dalam UMNO. Dia pun tak ada buat apa-apa statement. So kalau kamu ikhlas untuk orang yang nak masuk ini,
macam KJ, jangan menyusahkan dia masuk. Sebab tu saya cakap, KJ dah 2 kali datang. Dah 2 kali datang. Maksudnya hint lah tu. Maksudnya dia nak lah sangat tu. Kan nak masuk. Kan saya ingat dalam hati KJ dia cakap, aku dah 2 kali datang ni kan. Takkan nak suruh isi borang lagi, betul tak? Itu pasal saya nak cakap pada Ashraf Majdi. Ashraf, kamu ni berapa lama dalam politik? Takkan benda ni kamu tak boleh baca? Dah orang tu dah 2 kali datang, dijemput oleh ketua pemuda. Kamu nak suruh dia isi borang lagi ke? Tak payahlah. Dia kena pecat. Dipecat oleh presiden kamu. Bila dia pecat, dia nak masuk macam tu, dah reconcile dah apa, reinstate aja balik dia lah. Why you wanna isi borang kepada dia and then suruh dia suruh dia start daripada kosong balik. Siapa nak masuk macam itu? Bukan ramai benar orang nak masuk dalam dalam AMDAP ni sekarang. So kalau ada orang nak masuk je lah. Itu saya dah cakap lah kan. Dan siapa lagi yang masuk tu? Bagi tahu. Kalau saya dah cakap awal itu kamu tak payah tanya lah. So KJ nak masuk, dia pun serasi dengan perjuangan AMDAP kamu. Sebab dia tak ada masalah dengan DAP. Dia kawan-kawan dia macam saya cakap tadi, Kian Ming kawan dia, ni kawan dia. So sebenarnya kalau dia masuk AMDAP kan, dia lebih menguatkan AMDAP. Sebab orang UMNO sokong dia, DAP pun sokong dia. Nampak tak? So KJ kalau dia jadi presiden AMDAP, dia lagi menguatkan AMDAP. Sebab DAP sokong dia. Cuma pernah tak dalam dalam keluar sekejap ke apa, dia interview siapa ni? Kawan dia DAP tu. Kawan siapa? Dia kata DAP pun cuba cari calon Perdana Menteri daripada orang Melayu. Dan salah seorang calon Perdana Menteri yang di-endorse oleh DAP adalah Khairy Jamaluddin. So sebab itu saya nak cakap kepada AMDAP, kepada Datuk Zahid, apa masalahnya KJ ni masuk untuk menguatkan AMDAP? Itu strategi kalau betul-betul kamu nak menguatkan AMDAP lah. Kalau orang macam saya memang tak boleh lah. Kalau saya masuk, itu akan melemahkan AMDAP. Sebab saya tak sokong DAP ni. Sebab itu saya cakap, kalau kamu nak jemput bekas-bekas pemimpin nak menguatkan AMDAP, tak payah jemput saya, kamu pun tahu. Sebab saya tak akan menguatkan AMDAP, saya akan melemahkan AMDAP. Tetapi orang yang tak ada masalah dengan DAP ni, yang berkawan dengan DAP, disokong oleh DAP, KJ, bagilah masuk. Tapi saya rasa mereka tak nak bagi KJ masuk. Sebab apa tak nak bagi KJ masuk? For that same reason lah. Sebab AMDAP ni takut dengan DAP. DAP suka Khairy Jamaluddin. Nak bayangkan Khairy Jamaluddin masuk dalam tu, macam mana? Dia suka Zahid ke suka KJ? DAP? KJ lah. Lepas tu bila bertanding esok, kata ada pemilihan, KJ bertanding dengan Zahid. Abang besar cakap apa? Abang besar sokong Zahid menang ke sokong KJ menang? Abang besar sokong KJ menang. Bila abang besar cakap, berdehem sikit kan? Berdehem sikit. Korang semua sokong KJ lah kan, sebab KJ ni kan kita orang semua okey dengan dia, tak ada masalah. Zahid Hamidi ni susah sikit nak bawa, katakan abang besar cakap macam tu. Lepas tu Anthony Loh pula kan bagi berdehem-dehem sikit, bisik-bisik, betul lah dia sokong KJ lah, dia tak ada masalah dengan DAP. Zahid ni aku bisik-bisik dengan dia satu dewan, dia mengentan cakap cerita pasal apa yang dibincang. Contoh so antara dua itu, saya ingat DAP lagi suka KJ daripada Zahid. So saya rasa that's probably the same reason why mungkin setengah-setengah kuartus dalam AMDAP tak nak terima KJ balik. Sebab KJ akan menguatkan hubungan antara kajian perpaduan ini. Tapi saya rasa saya rasa lah KJ merasa kalau dia masuk UMNO dia liability. Sebab tu dia tunggu je tu. Dia itulah sebab tu saya cakap KJ, saya dah cakap itu hari saya cakap dalam live lah, dia dengar saya tak tahu lah kan. Saya kata kamu kira-kira lah betul-betul, you go in on your own peril lah kan. Maksudnya kamu kira betul lah. Sebab KJ saya tak rasa dia boleh join Perikatan Nasional atau PAS. Saya tak nampak, dia bukan jiwa dia situ. So dulu ingat masa kita awal buat Muafakat Nasional, siapa yang tak setuju? Dia tak setuju. Kan dia ada buat statement, dia kata
apa baju merah hijau tu tak cantik, dia kata. Something like that lah. Dulu lah, ini cerita lama lah, saya malas nak mungkin begitu lama ni kan. Tapi apa yang saya nampak ialah begitu. So dia lagi selesa dengan ini. Lepas itu saya tengok geng PKR Nurul Izzah dengan geng-geng yang nyokong Anwar ni pun suka KJ. So PKR, Anwar, Nurul Izzah pun suka KJ. DAP pun suka KJ. So kalau KJ masuk UMNO, bertanding jawatan dalam UMNO, pemilihan UMNO sebagai presiden, kalau awak jadi Zahid, awak bagi tak? Kan? Boleh. So sebab tu saya kata dia akan menyusahkan KJ nak masuk lah. Sebab bukan sahaja KJ masih mendapat sokongan daripada dalam UMNO tu. Ada dia punya, of course lah, dulu dia kalah dengan Zahid. And then KJ pun ada masalah dalam UMNO segi tak semua sokong dia. Contoh geng Bosku tak sokong dia, geng Zahid tak sokong dia. Tapi ada quarters yang sokong dia. So geng yang besar dalam UMNO, geng siapa? Geng Bosku. So geng terbesar dalam UMNO tak sokong KJ. So KJ akan menghadapi masalah kat situ. Kalau KJ bertanding presiden UMNO, geng Bosku tak akan bagi dia. So dekat situ, sebab itu dia kalah dulu. So bila dia bertanding, geng Bosku tak sokong dia, dia akan menjadi masalah. Tetapi sekarang ni UMNO bukan macam UMNO dulu. Sekarang ni UMNO ada AMDAP, dia akan ikut cakap abang besar, siapa ini, so daripada sini. So sebab itu KJ mungkin tak perlu lagi bergantung kepada sokongan daripada geng Bosku dalam UMNO untuk menang. So dia ada sokongan daripada luaran yang lain, iaitu DAP dan PKR. So kalau Perdana Menteri cakap macam itu, Nurul Izzah cakap kat bapak dia kan, kata papa ni Zahid ni masalah banyak, bla bla, bagi KJ je lah. Papa pun bisik-bisik, DAP pun kata susah lah, berat lah nak bawa dia ni kan, bagi KJ je lah. So orang luaran ni daripada ni kan, PKR dengan DAP pergi backing KJ dekat situ. Apa jadi pada Zahid? Tenang. So itu dia connect. So sebab itu saya kata nombor satu KJ, kamu masuk kat situ, saya tak rasa camp Zahid akan bagi kamu jalan mudah. Dia pun dah nampak benda ni. Saya daripada luar ni pun saya dah nampak jelas benda ni. Takkanlah orang yang klaim camp presiden tu tak nampak benda ni. So dia tak akan bagi kamu jalan mudah. So bila kamu masuk esok, sebelum berapa ini dia akan cuba tanam kamu. So sebab itu saya cakap terang-terang je lah. So if you want to go in, you go in with your peril, tapi you have to fight betul-betul lah. Fight betul-betul. Sebab dia ada kuasa dekat situ. Zahid pernah cakap, dia kata jangan biar ular dipatuk 2 kali. Kamu pernah kena patuk dengan Zahid, ni kamu nak masuk lagi, kamu nak kena patuk 2 kali ke? So tapi kalau kamu nak masuk, make sure Anwar dengan DAP backing kamu. Sebab geng-geng AMDAP presiden ni, dia cuma takut dengan Anwar dengan DAP je. Nampak? So kalau kamu masuk, kamu pergi, kalau dapat backing daripada Anwar dengan DAP, mungkin kamu boleh survive dalam tu. Kalau kamu tak ada payung, kamu masuk Rambo dalam tu, puak-puak tu akan tanam kamu. So ini saya punya ikhlas, ini saya bagi free je benda ni, nasihat ataupun analisa ni KJ. Kamu nak, saya rasa kamu pun dah tahulah, kamu pun lama dalam politik.